Assalamualaikum dan salam sejahtera, berjumpa kembali di Review Zone pada episode pada hari ini kita membawakan lagi satu karya tempatan kita. Kali ini ada beza sikit sebab karya kali ini daripada movie ke komik, iaitu Papa Zola The Movie. Ini adalah karya daripada Monster Comics. Alright, jadi kita akan review karya yang sangat-sangatlah cantik ni. Kami dah baca dan kita akan review sekarang. Jadi tanpa buang masa, jom kita saksikan review ni. Alright gang, kembali lagi ke Review Zone. Pada episod kali ini kita nak mereview sebuah komik yang asalnya daripada movie dan kini telah dikomikkan, iaitu Papa Zola The Movie. Jadi ini adalah di bahagian cover, ya. Penaklukan makhluk asing. Sangat meriah dan sangat cantik warnanya, ya. Jadi di belakang ini adalah di bahagian synopsis cerita, dan ini adalah terbitan Monster Comics. Dekat sini tidak dinyatakan harganya, tetapi tidak silap kami harganya sekitar dalam RM29.90 saja. Sekitar RM30 lah. Dan ini adalah di bahagian spine buku. Jadi pada bahagian ini kita boleh melihat betapa tebalnya komik ini. Jadi ada 350 muka surat keseluruhannya dan ianya berwarna penuh dan sepenuhnya di dalam bahasa Melayu. Jadi kertas ni bukan kertas biasa. Kertasnya dalam kertas glossy paper. Ditambahkan pula dengan warna yang sangat meriah. Jadi warnanya sangat pop up lah, ya. Jika kita betul-betul melihat di bahagian cover ini, diselitkan babak tambahan misi operatif Otoy. Jadi anda semua mesti tertanya-tanya kan, adakah sama dengan movie yang kita lihat tu, movie Papa Zola tu kan? Jadi sebenarnya hampir sama. Dan ini dalam versi komik kita faham kerana ada beberapa babak yang perlu diringkaskan penceritaannya, tetapi sampailah dan kita memahami. Dan dianya tidak lari langsung dengan cerita asal. Dan sangat menarik. Anda boleh lihat dekat situ je warnanya, situasi lukisannya sangat kemas, sangat berkualiti. Sekarang sambil kita belik ni, kita nak beritahulah kepada anda semua bahawa kita mendapat tahu artis komik yang terlibat ni ramai sebenarnya. Ada 3 pelukis yang utama, iaitu daripada Monster Comics sendiri, dan juga terdapat artis sokongan. Terdapat dalam 7 orang kesemuanya pelukis tempatan tanah air kita yang sangat berbakat. Jadi sebab itulah komik ni sangat berkualiti hasilnya. Tahniah kepada Team Monster kerana dapat menyebabkan komik yang sangat berkualiti seperti inilah. Jadi dekat komik ini ada sesuatu yang special. Apa yang special tu? Dekat sini di bahagian cover depan terdapat mini card. Ni topeng Papa lah. Topeng Papa di situ, dan juga di bahagian belakang terdapat Cimo buat mini card. Sangat comel lah dekat situ, ya. Jadi sambil-sambil kita membaca komik, selepas kita baca dapat pula kita berkreatifkan. Sangat berbala di situ. Dan yang terpenting adalah lukisan di dalam komik ini adalah 100% lukisan tangan dan bukannya janaan AI. Komik ini juga mempunyai bacaan yang sangat ringan, santai dan lucu lah, dan sangat sesuai untuk pembaca dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi segera dapatkan guys, kerana komik ini sememangnya layak untuk anda miliki. Itu sahaja review daripada kami. Jadi bagi siapa yang berminat ingin mendapatkan Papa Zola The Movie, penaklukan makhluk asing ini, jadi boleh saja ke Shopee ataupun boleh saja ke pautan dekat monster.com. Dekat situ masih ada lagi terjual sebab ini adalah karya baru yang terbarulah daripada mereka. Jadi segera dapatkan kerana buku ni selain daripada mempunyai pengajaran dan lukisan-lukisannya sangat comel dan juga cantik-cantik belaka lah. Jadi kami sangat recommend. Guys, itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum. Peace.